Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 Mei 2026. Sekarang pukul 6.38 pagi, on the way nak pergi kerja ni. Hari ini hari Senin. Pagi ni 26 darjah Celsius. Macam biasa, kalau hari Senin lagi kerja, inilah dia. Nak turun awal juga tadi, tapi sekali selalu pagi-pagi ni ada orang tu lepas subuh dia tak nak buat hal perut ni. Kadang nak turun baru dah dia mula dah mengagam. Ni tak tahu dah. Kalau begini tak bergerak slow gini lah, jam berapa tahu sampai ni. Kadang-kadang 40 minit pun dah sampai ni. 7 lebih pun sampai ni dekat office ni. Apapun, semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Life must goes on. So kerja tetap kerja, kena cari makan, bangun awal pagi, kena solat subuh. Okay. Yang tak solat subuh tu tolong qada lah dia, kan. Jangan subuh kena solat. Orang Islam, kita orang Islam kena wajib solat subuh. Jangan subuh saja, yang lain-lain pun kena solat. Okay. Kena bangun, walaupun lewat kena solat. Kalau terbangun terlebih tu kan pun kena solat juga. Okey. Tak salah kau nak qada apa ke, kena solat. Oh, hari ni tengok cuaca bagus ni. Terang. Jalan basah lembap. Malam tadi maghrib hujan. Alhamdulillah. Walaupun sekejap pun tak apalah. Janji boleh kasih lembab tanah-tanah ni, segar sikit pokok-pokok. Alhamdulillah. Pukul 9.34 pagi, baru keluar untuk OSD ni, out for delivery. Hari ni 95 95 parcel, 84 biasa, 11 COD. Rasanya okey juga lah, sebab ada satu tempat dia banyak barang. Satu tempat banyak, jadi dia banyak barang. Rasa harapnya boleh balik macam biasalah, pukul 2 lebih 3 gitu ke. Jam pada kenapa ni. Oi, 34 darjah dah, panas dah. Kau pergi apa tu, di vintage dulu. Semoga apa tu dimurah segala urusan kita hari ni, insya-Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza faragta fansab ila rabbika farghab. Cuaca clear, bagus, cantik. Apa tu, Markas Amanda Timur, MP80, Markas Pengkalang Amanda Timur. Kemarin 2 hari, 2 dan 3 Mei, apa tu, sambutan hari terbuka. Ini saya dah masuk dah. Hari ni sebab saya hari-hari dah masuk dah. Hari-hari saya masuk sini, hantar barang, hantar parcel, hantar surat apa, hantar ke kapal. Hari ni jom kita tengok selepas hari Ramadan ni. Pusing-pusing. Tak ada dah kapal. Pusing. Mana kapal besar ni? Tinggal kapal ni je. Lagi akan lagi apa tu, depot kenderaan. Ini Kedi Kris dengan Kedi apa ni, Rencong. Selalu kat lain ni hantar surat.
Yang ini, oh ini yang kapal seleri ni, bunga mas 5. Dong. Mari ramai orang kapal seleri bunga mas 5. Pun ada kadang-kadang ada surat hari ni tak ada kapal apa, tak ada. Ada surat ke markas je. Dia duduk kemas-kemas ni. Tutup duduk kemas-kemas nak buka ni. Nak buka apa tu, bus ni semua ni. Kita pusing-pusing. Sana tu Phuket di Kelantan 175. Nombor dia. Phuket di Kedah mana? Phuket di Kedah mana? Pernah juga tu pergi. Oh, sebenarnya alamak tak boleh lalu. Tersangkut. Tak boleh lalu pun sini. Di Kelantan alamak. Dia orang tengah angkat barang. Tak boleh. Kena pusing sana. Kena undur. Kena ikut sana. Tak boleh lalu pun sini. Apalah kita pusing sana. Ada kering tertutup. Tak boleh lalu sana. Kita lalu ikut tengah ni. Nak pergi. Oh, Depok Senggara. Depok Senggara ada mana ke di Maharaja Lela tu, jalan-jalan sudah. Sekejap je datang. Sana lah tu. Apa tu? Sana tak boleh lalu lah sana. Ada kering kat apa benda tu? Kat bot ke apa? Lalu sini. Lalu sana. Okey dah, kita pergi Depok Senggara Angka. Depok Senggara, lepas tu Depok Senggaraan kenderaan. Lepas tu Depok Bantuan, Depok Bekalan, pergi atas pasar ni. Okey dah. Itu sajalah untuk ronda-ronda. Kalau kemarin tu penuh orang ni. Malah tak larat saya nak lalu jalan. Sebab hari-hari pun saya masuk sini. Kalau hari pun kereta lah, ada barang. Memang hari-hari ada barang ni. Mari orang buat je ajak apa sakit. Sebab saya sakit pinggul. Jatuh kat bilik air. Okey dah. Alhamdulillah, pukul 4.25 habis. Sudah kita punya operasi penghantaran. Hari ni 95 parcel. Yang berjaya 93. Dua lagi tu yang COD, satu memang tak dapat call bukan tak apa, memang tak dapat lah. Call tak jawab, apa semua, apa tu, WhatsApp tak balas, tanya terus tak ada respon. Esok memang tak bawa lah. Satu lagi tu tak ada duit. 89 tadi. Boleh esok kan? Boleh esok lah. Aduh. Okey lah. Malas nak cakap banyak. Okey lah, kita okey je. Dia pun tak ada apa-apa. Dia pun ala macam memang tak duit. Dia ni masalah ni. Kalau order barang dah tahu ni, kau standby lah. Agak-agak bila benda tu, bila sampai seminggu, dalam masa seminggu, kau standby lah. Ini aduh, kan tak gaji lagi. Kau ada rugi gaji dah habis. Nak order barang agak-agak lah. Jangan menyusahkan orang pula. Nak mereturn lah apa semua. Menyusahkan seller, menyusahkan orang tukar hantar barang. Hujan lah. Ni hujan ni. Baru lepas hujan baru ada tu. Bukit pun tengok, rasa ke sana tu. Dekat Bukit Kokol sana. Oi. Dia pukul apa tadi, tengah hari tadi pun hujan sekejap. Dia hujan sikit-sikit lah. Dia pergi ke Karambunai, tak sampai lagi hujan. Masuk sini hujan area sini je. Okey lah. Balik rumah dulu. Mandi suara asar, relax dulu.